Assalamualaikum, saya Takib Muhaimin. Pada hari ini saya dan 3 orang kawan saya nak buat aktiviti hiking dan kita orang dah pilih Bukit Keluang di Besut Terengganu sebagai lokasi untuk kita orang hiking lah. Dan sekarang pukul 4 pagi, saya sedang tunggu kawan saya untuk datang pick up. Tapi sebelum dia sampai tu saya nak cerita sikit pasal Bukit Keluang ni. Dari segi ketinggian, saya ada search dekat Google tapi tak dapat dipastikan yang mana satu betul. Sebab ada yang kata 200 meter, ada yang kata 300 lebih, ada yang kata kurang daripada 200 meter. Tapi yang pasti bila saya dan kawan saya hiking nanti, kita orang dapat boleh agak lah berapa ketinggian dia tu bandingkan dengan masa pendakian tu sendiri. Dan dari segi untuk trek dia ada 2 pintu masuk ataupun 2 trek lah. Yang satu tu yang bertangga dan yang satu lagi yang tak bertangga. Yang tak bertangga dia berada di belakang signboard Bukit Keluang yang besar tu. Dan kita orang pilih untuk naik dengan trek yang tak bertangga dan akan turun dengan trek yang bertangga. Dari segi yang trek yang tak bertangga ni, dia apa yang saya dapat tahu, yang trek yang tak bertangga ni dia tempoh dia lebih pendek tapi dia curam sikit. Kalau yang trek yang bertangga tu tempoh masa untuk pendakian tu agak panjang sebab dia punya trek ni macam ada naik turun dan dia macam mengelilingi bukit tu sendiri. Tapi sebelum tu macam biasalah, saya nak minta anda semua yang tengok video saya ni jangan lupa subscribe channel saya Takib Muhaimin. Jangan lupa untuk tekan button bell untuk dapatkan notifikasi video saya yang akan datang yang terbaru, dan jangan lupa tekan like dan share tanda sokongan anda. Terima kasih. Baiklah, jom kita pergi mendaki. Jaya. Ya Allah, ya Tuhanku, pada hari ini kami berkumpul untuk buat pendakian di Bukit Keluang, ya Allah. Jadi selamatkanlah perjalanan kami pergi dan pulang, ya Allah. Amin. Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillah. Jom. Apa lagi makan ni? Ke depan air. Semua. Pada pukul 6.41 kita akan mulakan pendakian ke Bukit Keluang. Saya dan sama dengan geng saya naik terawal Bukit Keluang ni. Tak ada orang lain ni. Jom kita mendaki. Untuk trek ni starting pun dah naik curam dan kadang memang gelap lah. Kita nak kapal dah, dah pucuk dah. Okey. Dan hak saya pilih ni trek yang tak bertangga. Dia trek hak trek utama asal. Okey, jom. Paro. Ni kan ni. Boleh tahan lah. Jeruk ke? Sembok. Ada. Okey, yang tadi tu bukan puncak dia. Yang tadi tu arena pertama. Dan kita berjalan sikit lagi, ni ada arena kedua. Sebelum kita sampai ke puncak dia kat sana, yang ada signboard tu. Yang biasa ambil gambar kat situ lah. Kita tengok dulu arena kedua dia macam mana. View dia macam mana. Kita teruskan perjalanan ke puncak dia yang biasa ambil gambar lah. Biasanya pendaki-pendaki yang mari sini dia akan mesti sampai ke tempat ni. Ni tempat panggil menuju tanda dia lah. Nak bergambar sini buat video ke memang sini. Okey, jom. Yes.
Oh, ambil gambar. Jom. Kita dah pun sampai di puncak. Menuju puncak gemilang cahaya. Yes. Ding 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 ding. Moskow, Tokyo, Mexico. Dan view dia. Terbaik bos. Ni, daki bukit pakai sipar. Sipar benda, sipar tandas Faham dah. Oh. Yes, saya sampai puncak dia. Tanda dia ni ada perangai. Tanda anda berada di puncak bukit keluar. Setinggi apa? Jadi kita kena menikmati lah. Asalnya nak tunggu sunrise, tapi cuaca tak mengizinkan. Dia malu-malu kalau tengok belakang. Mana? Nampak mu? Cabut. Lo cabut. Okey ah. Boleh ah. View macam ni. Lo macam boy. Pakai lipat boleh ah. Mana? Boleh lah, pengalaman baru. Naik trek je. Biasanya panorama tangga. Ya. Panorama Pahang trek tangga. Di trek naik. Dah macam boy ah. Boleh lah. Tadi kita dah pergi Bukit Keluang ni arah lain dan sekarang kita nak turun dah arah yang lain. Dia ada 2 trek. Tak pasti kalau ada lebih pada 2 trek, tapi setakat ni yang kita tahu lah, yang saya tahu ada 2 trek je lah. Jom. Asyam. Sekarang ni saya dah berada di hujung trek dulu. Dan anda boleh tengok kat belakang saya sekarang ada tangga. Rupanya kat sinilah perakhiran dia untuk trek kedua. Dan untuk trek kedua ni permulaan dia. Trek ni boleh kata agak mencabar dan ambil masa yang lebih lama lah berbanding dengan trek yang saya mula tadi tu. Itu trek satu lagi tu lebih cepat. Alang-alang saya dah turun bukit ni, pantai pun dah dekat sebelah dia je. Jadi jom kita ke pantai dulu. Kita ambil udara yang segar pagi-pagi lah. Awal lagi.
Mari sini boleh lah kita cuba. Awak kita lekor. Awak kita belakang bawah. Jangan makan. Oh. Minyak tak bawah. Setakat ni je lah pendakian saya di Bukit Keluang. Semoga anda semua menikmati video pendakian saya ni. Jumpa anda di video saya yang akan datang. Assalamualaikum.